Inni umirtu an akuna awwala man aslam. Aku diperintahkan untuk menjadi orang yang awwala man aslam. Nabi Muhammad awwala, yang paling awal menyerah diri. Kita declare bahawa Nabi Muhammad diperintahkan jadi orang pertama Muslim. Kami Muslim yang ramai-ramai salah seorang daripada yang ramai-ramai Muslim itu. So perintah nombor satu daripada Allah tentang iman adalah mesti aslam. Aslam maksudnya menyerah diri. Aslam. Perintah nombor dua, jangan. La takunanna minal musyrikin. Dan aku tak menjadi dari kalangan orang-orang yang musyrik itu. Musyrik maksudnya mengsekutukan Allah, mengambil bahagian-bahagian yang wajar kita bagi kepada Allah, kita bagi kat dewa laut. Ambil bahagian yang milik Allah, kita bagi kat dewa laut, dewa pokok, tok wali, wali naubah ke, apa-apa nama lah, walik tak walik, semua ni kita bagi. Padahal benda tu hak Allah, kita ambil bagi kat makhluk. Itu semuanya syirik. Maka tuan-tuan, iman sempurna ni ada dua. Satu, aslam, serah diri, jadi orang Islam. Kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita declare benda tu. Benda nombor dua, jadi orang Islam sahaja tak cukup. Iman sempurna kena jadi orang Islam dan kena jangan buat syirik. Syirik ni kena lawan. Dan kita kena sedar bahawa sebelum nenek moyang kita masuk Islam, mereka bukan Muslim. Sebahagian mereka sembah pokok, sebahagian mereka sembah matahari, sebahagian nenek moyang kita sembah bulan. Ada lagi upacara untuk puja laut. Masih ada lagi upacara puja pantai. Masih ada lagi upacara perasap kemian sebelum nyanyi hadrah, sebelum main kuda kepang. Semua ni kepercayaan syirik yang lalu sebelum kita masuk Islam. Maka tugas kita untuk membina iman yang sempurna bukan sekadar masuk Islam dan kemudian tamat. Masuk Islam satu hal, bantras syirik sekadar yang kita boleh bantras, sekadar yang kita tahu. Sebab itu apabila ada orang menegur hal ini tak boleh, syirik kepada Allah Ta'ala, jangan kita pula yang menjadi mulut yang mengatakan sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Hendak kata kami masuk neraka.